Ini A280 ya. Okay, kita nak cat ini. Papan ini. So, goncang. Sebelum buka. Okay, buka macam ni. Wow. Okay. So, ini water base Aqua UST Aqua Ultra Semi Transparent Stain. Dia wood care. WOOD KARE punya brand. Dia premium brand untuk kayu-kayu punya cat-cat tau. Ni premium brand untuk kayu-kayu punya cat-cat. Ni adalah China walnut punya warna. China walnut. Ini water base. Dia kurang bau. Dia cepat kering. Kena tangan pun boleh cuci dengan air lah ya. Lepas dia kering, dia tahan cuaca dan UV tau. Dia ada water resistant juga. Okay. China walnut Ini China walnut. Okay, lepas roller kita guna berus ini, ratakan surface dia. Ikut urat kayu ya, ikut urat kayu. So, smooth je. Okay. So, lepas buat ini, kita kasih kering. Lepas kering first layer, kita kasih gosok sikit dengan sandpaper. Sandpaper berapa? Ini nombor halus punya. Berapa? Ini nombor lagi. 3, 6. Ini 3 dah 6 boleh. 3 boleh. Halus punya lah ya. Halus punya. Halus lagi ini. Ini nombor lagi. Lepas tu baru naik second layer lah. Itu finishing dah. So, ini adalah wood care punya Aqua Ultra Semi Transparent Stain. Sesuai untuk kayu-kayu outdoor. Dan juga kayu-kayu macam belakang saya punya pun boleh cat dengan Aqua UST ni ya. Okay, jika minat boleh tekan beg kuning beli. Jangan lupa